Okey, sebenarnya tak ada apa yang saya boleh jelaskan sebab kita kena faham dua entiti berbeza, Fazura dan juga syarikat. So, Demikian respons penyanyi, pelakon dan usahawan popular Nur Fazura berhubung isu saman membabitkan syarikat miliknya, Pink Fate. Tegas Fazura dalam hal ini terdapat dua entiti berbeza iaitu dirinya dan syarikat. okey, sebenarnya tak ada apa yang saya boleh jelaskan sebab kita kena faham dua entiti berbeza, Fazura dan juga syarikat. So, syarikat tu saya tak boleh komen banyak tentang syarikat sebab itu adalah hal syarikat. Fazura adalah berbeza saya sendiri. So, memang sebenarnya tak boleh nak komen banyak tentang syarikat dan juga apa saja yang berlaku dalam syarikat lah kan. Untuk share tu tak boleh. So, harap mungkin juga orang boleh faham bahawasanya Fazura tu berbeza daripada company. Itu adalah kata biasalah cabaran-cabaran yang dilalui sebagai seorang usahawan juga. Kita pun lepas punya bisnes ni bukan yang Malaysia. Pasal semua business person kat luar sana, businessman, businesswoman kat luar sana faham cabaran-cabaran yang dilalui apabila anda itu menjalankan perniagaan. Adalah cabaran-cabaran dan sebagainya. Tapi apa yang company lalui sekarang ni pas tak boleh nak cerita kan. Apa tu ada hutang ke, saya hutang ke orang-orang saya ke, saya tak boleh nak share benda tu sebab dia ni orang kata confidential satu dan dia ni dah orang kata kita dah serahkan kepada lawyer.